warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Darwish bin Muhammad Nur Rizal dari SMK Seri Andalas Kelang Selangor, kelas 5 Karisma. Hari ini kita akan mempelajari tentang asas nombor. Mula-mula, kita perlu mengenal cara untuk membaca asas nombor, di mana nombor yang lebih besar dikenali sebagai nombor dan nombor yang lebih kecil dikenali sebagai asas. Jadi cara untuk membaca dia adalah 1 sifar 1 asas 2. Jadi kita akan fokuskan kepada dua asas, iaitu asas tambah dan asas tolak. Jadi asas tambah, kita kena tengok asas 2 dulu, iaitu nombor maksimum yang dia boleh pergi ialah 1 dan sifar. Kalau contohnya asas lain, asas 4, nombor maksimum yang dia boleh pergi adalah 3, 2, 1 dan sifar. Okey, jom kita buat soalan asas tambah. Macam soalan ni, sifar tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1, kan saya cakap, so jawapan dia 2. Kan saya cakap, kalau asas 2, dia kena kurang daripada asas dia. So 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tu dah lebih daripada 2. Jadi kita buat ni, 2 tolak dengan asas dia, sama dengan sifar. Jadi jawapan dia sifar. Lepas tu tumpangkan 1 ke atas ni. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan 2. So lebih daripada asasnya. So sama juga buat macam ni. Jadi jawapan dia sifar juga. Dan 1. Kalau yang ni pula 1 tambah 1 dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 lebih daripada asas dia. Jadi kita kena tolak dengan asas, dapatlah 1. Jadi jawapan dia 1. Kita tumpangkan dekat atas. Jadi ini 1 tambah 1 sama dengan 2. So 2 kita kena buat macam ni juga. So sama dengan sifar, tumpangkan dia dekat atas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tolak dengan asas, dapat sifar, tumpang 1 di depan. Dah siap. 1 sifar 1, sifar 1, asas 2. Kalau kita nak check jawapan kita betul ke tak, kita boleh menggunakan kalkulator, iaitu tekan menu, cari base N ataupun tekan nombor 3 terus. Lepas tu kita tekan binary. Lepas tu tulis dia punya ni 10 10 10 tambah 11111. Lepas tu terus tekan sama dengan, jawapan dia 100 1001 1001 asas 2. Dah betul. Okey, jom kita buat asas tolak pula. Kalau 3 tolak 5, 3 lebih kecil daripada 5. So kita kena pinjam sebelah. Pinjam sebelah, jadilah 6 jadi 5. Sebab kita pinjam 1. Tapi 1 tu pindah sebelah sini, dia jadi 8. Sebab kita pinjam asas dia. So jadi 8. 8 campur 3 jadi 11. 11 tolak 5. 11 tolak 5 sama dengan 6. 5 tolak 2, 5 tolak 2 sama dengan 3. Kalau macam ni pun sama juga, dia kena pinjam sebelah. So sini jadi 5. 5 1 tu pindah sebelah sini jadi 8. 8 campur 5 sama dengan 13. 13 tolak 6 sama dengan 7. 7 3 6 asas 8. Okey, sekarang kita nak check dekat kalkulator pula. Korang macam biasa, korang tekan menu, lepas tu tekan cari base N ataupun tekan 3. Lepas tu tekan OCK. OCK iaitu asas 8. Lepas tu kita masukkan nilai je. 6 5 6 3 tolak 5 6 25 sama dengan 736. 736 asas 8. Betul. Untuk pengetahuan semua, asas yang kita boleh tengok dekat dalam kalkulator ialah asas 2, asas 8, asas 10 dan asas 16. Sekian, terima kasih.